Assalamualaikum. Hari ni ada kisah kawan sewa di sebuah rumah yang berpuaka. Cerita ni dikongsikan oleh Abang Aiman yang berasal daripada Penang. Kejadian ni berlaku pada tahun 2010. Setiap perkongsian ada mistiknya. Abang Aiman dulu dia bekerja sebagai operator di sebuah kilang yang terletak di Perai. Rumah Abang Aiman dan juga tempat kerja memang tak jauh sangat lah. Lagipun Abang Aiman ni dia bukan duduk di dalam pulau. Dia ni duduk di luar pulau. Suatu hari ada seorang kawan Abang Aiman, nama dia PZ. Dia tanya dekat Abang Aiman mana nak dapat rumah sewa. Sebab apa tau? PZ ni kalau dia nak bayar kerja, dia ni duduk di Sungai Petani. Hari-hari dia ulang alik Perai, lepas tu Sungai Petani. Sungai Petani, lepas tu Perai. Jadi Abang Aiman ni pun bagi tahu dekat PZ, tak apalah aku cari dulu. Kalau ada aku kontak hang. Lagipun yang si PZ ni masa tu dia tak rushing sangat lah. Kalau ada lah. Kalau tak ada sudah. Lebih kurang 2 minggu jugalah. Barulah Abang Aiman ni jumpa sebuah rumah setenggan. Dia bersebelahan dengan kawasan si Abang Aiman ni. Abang Aiman ni pun ambil lah nombor kontak owner rumah tu. Lalu yang si Abang Aiman ni pun bagi tahulah dekat si PZ. PZ aku jumpa dah rumah setenggan boleh? Kata si PZ aku okey je, asalkan kalau kena dengan harga aku on. Lalu Abang Aiman ni pun serahkanlah nombor telefon owner rumah dan PZ ni pun call lah owner rumah. Lalu PZ ni pun dia deal lah dengan tuan rumah bila nak jumpa. Bila depa ni dah habis kerja, maka si PZ ni bergegas pergi jumpa owner. Dan owner tersebut tu pun letak harga murah lah dekat si PZ. Lagipun PZ ni dia nak sewa seorang dia je. Lalu PZ ni pun dia masuklah dengan segera. Masa hari pertama ataupun hari kedua tak ada apa masalah. Masuk hari ketiga, yang PZ ni kalau setiap kali dia main kerja muka jadi muram. Nak dekat seminggu kemudian, Abang Aiman ni tanya dekat PZ. PZ, hang ni apa masalah? Aku tengok sejak menjak ni hang muram je. Kalau ada masalah tu habak mai lah. Mungkin aku boleh bagi solution ke apa ke. Masa Abang Aiman tanya dekat PZ soalan dengan sedemikian rupa, hanya mereka berdua saja di belakang pantry kilang. Lalu PZ ni pun cakap balik dekat si Abang Aiman, Man, kalau aku bagi tahu dekat hang, aku harap hang janganlah pula cerita kat orang lain. Takut sat lagi mereka gelak je dekat aku. Abang Aiman ni dia cakap dekat si PZ, hang cerita je. Lalu PZ ni pun dia bagi tahu lah apa yang terjadi dekat diri dia. Semenjak PZ ni sewa di rumah tersebut tu, hari pertama tak ada apa masalah. Masuk hari kedua, waktu malam especially, PZ akan dengar suara lelaki menangis. Tapi kedengaran tu memang di dalam rumah, bukannya luar rumah. Lalu PZ ni pun dia buatlah spot check dekat dalam rumah dia. Cari tak ada apa-apa pun. Tapi suara tu masih juga kedengaran oleh PZ. Masuk hari yang ketiga, PZ nampak ada seorang lelaki di dalam rumah dia. Setiap kali kalau PZ ni nak tidur di atas tutur dia, di depan pintu bilik dia tu akan muncul seorang lelaki menangis tersedu-sedu. Yang peliknya dekat sini, PZ ni dia jadi heran. Macam mana lelaki tersebut ni boleh ada di dalam rumah dia? Dekat sini PZ jadi seram sejuk lah. Pasal apa tau? Muka lelaki tersebut tu pucat, bagaikan di sebalik kulit tu tak ada darah. Ayak mata lelaki tersebut tu bukanlah ayak mata, tetapi adalah darah. Benda ni berlaku setiap kali di waktu malam. Kadang-kadang jelmaan lelaki tersebut tu tunjuklah dia punya diri dia. Kadang-kadang hanya dengar bunyi tangisan lelaki tersebut tu. Disebabkan PZ ni hadapi gangguan tersebut tu, sampaikan PZ ni tak boleh nak tidur. Itulah cerita si PZ. Lepas tu PZ ni habak balik dekat si Abang Aiman. Man, kalau boleh hang janganlah duk pi cerita dekat siapa-siapa pula. Dalam masa yang si PZ berkata sedemikian rupa, dalam diri si Abang Aiman ni mula rasa serba salah. Sebab apa tau? Abang Aiman ni lah yang rekomen rumah tersebut tu. Tapi untuk memastikan cerita tu betul ataupun tidak yang dikatakan oleh si PZ, maka Abang Aiman ni pun bagi tahu dekat si PZ, macam ni lah PZ, apa kata malam ni aku mai tidur dekat rumah hang. PZ ni dia tak ada cakap banyak dah, dia cuma angguk je dekat si Abang Aiman.
Bila tiba di waktu malam, macam Abang Aiman ni pula, dia tidur di kawasan ruang tamu. Sebab apa? Ruang tamu tu ada cushion. Tepat pada pukul 11 malam, dalam Abang Aiman nak pejamkan mata tu, tiba-tiba Abang Aiman ni terdengar ada suara lelaki sedang menangis. Abang Aiman ni, dia terus duduk tak jadi baring dekat atas cushion tersebut tu. Dalam hati Abang Aiman ketika tu, dia fikir macam mana tau? Nampak gayanya PZ ni tak main-main. Dia buka lah pintu luar rumah, nak tengok lah kot-kot ada orang di luar rumah ke. Lepas tu Abang Aiman ni nak pergi ke toilet. Tak sampai lagi toilet, baru saja sampai ke arah dapur, jelmaan lelaki tersebut tu muncul di sebalik kegelapan. Maksud dia macam mana tau? Okey, ni dapur. Belakang dapur tu barulah toilet. Dekat kawasan toilet tu, ketika tu memang gelap. Lagipun macam si PZ ni, dia akan tutup lampu di bahagian tu. Reaction jelmaan tersebut tu, pandang saja muka si Abang Aiman dalam keadaan macam orang benci. Abang Aiman memang nampak lah seorang lelaki. Lepas tu dia punya ayak mata dia tu adalah darah. Pakaian jelmaan tersebut tu, dia ni macam orang normal lah. Pakai baju t-shirt, lepas tu pakai seluar jean. Bila Abang Aiman menghadapi jelmaan tersebut tu, Abang Aiman tak tunggu dah. Abang Aiman keluar daripada rumah tu, dia start motor terus balik ke rumah dia. Disebabkan kejadian tu, Abang Aiman ni, dia MC selama 2 hari. Lepas 2 hari Abang Aiman ni masuk kerja, PZ ni pula tak main kerja. Nak jadikan cerita, PZ ni dia punya tak main kerja tu nak dekat seminggu. Maka pihak kilang declare PZ ni bahawasanya MIA. Maksud dia missing in action. Kira kena buang terus lah. Berapa hari kemudian, Abang Aiman ni call lah si PZ. Rupa-rupanya PZ ni dah balik ke SP, iaitu Sungai Petani. Sebenarnya yang Abang Aiman call si PZ tu nak bagi tahu bahawasanya PZ ni dah diisytiharkan sebagai MIA. Lepas pada tu PZ ni pun dia dapatlah kerja lain, tapi dia tak main lah kerja dekat Perai ni, dia kerja dekat Sungai Petani. Selang beberapa bulan kemudian, Abang Aiman ni jumpa lah dengan orang kampung, yang mana PZ ni pernah sewa di sebuah rumah di dalam kampung tersebut tu. Lagipun macam Abang Aiman ni, dia kenal lah dengan orang-orang kampung tersebut tu. Walaupun Abang Aiman ni dia duduk di kawasan taman. Nama dia Ijan. Okey, Abang Aiman ni tanyalah dekat si Ijan. Jan, aku nak tanya sikit lah, hantar tak rumah dekat sekian-sekian ni, dekat lorong ni? Lepas tu Jan ni bagi tahu dekat si Abang Aiman. Macam mana pula aku tak tahu tu rumah berhantu? Abang Aiman ni pun cakap balik dekat si Ijan. Patutlah. Ijan ni pun tanya balik dekat si Abang Aiman, awaknya? Abang Aiman ni pun dia ceritalah kawan dia pergi sewa rumah tersebut tu lah. Lepas tu aku sendiri pun nampak lah jelmaan lelaki tersebut tu. Jadi Abang Aiman ni pun tanyalah dekat si Ijan apa yang terjadi dalam rumah tersebut tu. Daripada apalah yang si Ijan ni terangkan dekat si Abang Aiman, lelaki tersebut tu dulu dia pernah sewa di rumah tersebut. Disebabkan dia ni putus cinta, dia sedih lah pasal girlfriend dia ni tinggalkan dia. Akhirnya dia ni ambil lah jalan pintas, iaitu di dalam rumah tersebut tu. Lepas tu setiap kali kalau orang sewa di rumah tersebut tu, mesti akan terjumpa jelmaan lelaki tersebut tu. Lepas Abang Aiman ni dah dapat cerita sebenar, lalu Abang Aiman ni pun call lah yang si PZ, bagi tahulah cerita tu apa yang terjadi. Lepas tu PZ ni pun bagi tahu dekat Abang Aiman simple je. Tak apa lama benda pun dah jadi dah. Abang Aiman ni dia bagi tahu dekat aku, rumah tu masih ada. Cuma lah ni dah naik lalang. Senang kata rumah tu dah tak terjaga lah. Tapi dekat sini Abang Aiman sendiri pun tak tahu bahawasanya adakah jelmaan tersebut tu masih ada di dalam rumah ataupun dia ni dah dihalau. Dekat sini Abang Aiman pun tak pastilah. Daripada cerita ni ada satu poin. Sekecewa apa pun kita, kalau boleh janganlah disebabkan cinta, lepas tu nak tamatkan riwayat sendiri. Kalau boleh janganlah. Benda macam ni dosa besar, tak diampunkan oleh Allah. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.